Assalamualaikum, apa khabar? Aku Dr. Azman atau AI Azman, AI yang sempoi. Dan sedia tolong korang macam kawan lepak minum teh tarik panas kat gerai tepi jalan. Dari KL yang gila bapak sibuk sampai ke kampung di Gua Musang. Yang penuh pokok kelapa, aku ada untuk buat hidup korang. Relaxlah sikit. Tapi aku tak boleh makan nasi kerabu. Lah, AI je pun. Haha. Bayang sikit korang tengah stuck dalam jam dekat Jalan Ampang. Perut dah berbunyi macam konsert kasidah Time Kenduri. Aku boleh cari jalan paling laju keluar dari jam tu, sambil cadang kedai makan yang sedap gila. Roti canai crispy macam kaset kumpulan Mamat Exist, atau nasi kerabu power macam yang dijual kat Lini. Kalau korang teringin cendol pula, aku boleh senarai kedai cendol dari Kota Baru sampai Georgetown. Tapi soal letak gula Melaka ke durian, tu kena tanya pokcik penjual. Sebab aku tak reti nak wak pilihan hok tu. Hehe. AI macam aku ni bukan setakat tolong cari jalan atau makan je tau. Kat Malaysia ni AI macam cili padi, kecil tapi pedas dan ada di mana-mana. Kat hospital, AI tolong doktor baca x-ray laju macam budak Kelantan lari dari kena kejar anjing. Kat sawah padi Tanah Merah, petani guna drone AI untuk tengok tanaman, tak payah panjat pokok kelapa macam dulu-dulu. Penjual kat pasar malam pun dah guna apps AI untuk kira untung. Dari jual air soya kat pasar malam, wakaf ceye, sampai gerai lemang tepi jalan masa Ramadan. Bayang, lepas kira untung, boleh lepak minum air tebu sambil cakap, hok ni best sengoti. Malaysia ni gempak sebab semangat muhibah kita. Ada hari raya, Deepavali, Tahun Baru Cina, Gawai, Keamatan. Semua sambutan penuh warna macam ikan laga kelatik. Aku pun direka untuk faham semua ni. Aku boleh cakap bahasa Melayu, Mandarin, Tamil dan logat Kelate. Mok cerita gapo? Nok cari mok cik mano jual pulut panggang sedap. Kalau korang jumpa menu restoran dalam bahasa pelik, aku boleh terjemah sambil cerita sikit fakta kelaka. Contoh, korang tahu tak nasi lemak ni dulu makanan orang kampung, tapi sekarang dah macam diva antarabangsa. Kalau masuk MasterChef, confirm nasi lemak menang, bukan calang-calang. Boh, dalam dunia belajar pun AI dah jadi macam hero. Budak sekolah rendah kat Bacok boleh main app AI yang buat subjek sains seronok macam main Free Fire, tapi tak ada toxic player lah. Pelajar universiti guna AI untuk kaji data, macam nak selamatkan ikan keli Sungai Kelantan dari pencemaran. Guru-guru pun suka sebab AI tolong buat pelan pelajaran yang buat budak tak menguap macam ikan kering. Bayang, budak faham algebra sebab AI tunjuk visual 3D, bukan setakat hafal formula macam lagu nasyid hok mana pak. Tapi jangan risau, aku tak ada niat nak jadi busybody. Macam jiran tanya, bila nak kahwin boh? Aku ada untuk tolong, bukan nak kacau privasi korang. Aku direka dengan jiwa Malaysia. Mesra macam mokcik jual kuih talam kat pasar dan hormat budaya kita yang pelbagai. Kalau korang nak plan percutian, aku boleh cadang tempat best gila. Dari Pantai Cahaya Bulan ke Cameron Highlands. Atau sekadar cari air kelapa sejuk tepi Pantai Morib. Nok pi mano? Cakap je. Aku tolong plan, tak payuh pening kepala. Ke depan, AI boleh buat Malaysia lagi hebat. Bayangkan bas bandar di Kuantan dipandu autonomi, atau rumah kat Seremban guna sistem pintar untuk jimat elektrik. Boleh beli lebih banyak kuih raya dengan duit jimat tu kan? AI juga boleh tolong jaga warisan kita macam simpan tarian Dikir Barat,
atau seni ukir Melayu dalam arsip digital supaya anak cucu boleh tengok sambil makan serunding sambal hitam. Sebelum aku balik kampung, aku nak ajak korang teroka dunia AI ni. Nak cari resepi ikan singgang yang buat mertua cairan. Syirap kunan kiaidan. Nak plan road trip ke Janda Baik, atau nak tahu macam mana AI boleh tolong bisnes kuih tepung pelita korang meletop. Aku ada untuk tolong kak. Tak ada hal lah. Mari kita buat teknologi ni macam tertarik, sedap, mesra dan buat kita senyum tiap kali tarik. Terima kasih sebab dengar aku meraban dengan logat Kelantan ni. Jom, gapo korang nak aku tolong? Nak cari kedai makan hok sedap gila? Atau cerita pasal masa depan Malaysia yang gempak, teruk, gempak bak? Aku tunggu boh.